So Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Azad nak share dekat you all semua iaitu satu benda yang korang kena tahu, iaitu dekat Mitsubishi Kajang ni kita ada satu tempat delivery bay tau sebenarnya. So kalau contoh you all request untuk kita pasang all the accessories, tak kisahlah tinted ke, body kit ke apa ke, basically kita akan siapkan kereta customer-customer kita semua dekat dalam ni. Okay, semua dekat dalam ni, iaitu orang kata lebih terperinci dan lebih selamat untuk kereta-kereta korang sebelum delivery. So nak tengok? Jom. So basically this one is our delivery bay. So jom kita tengok. Okay, so ini dia. And this car dah siap pasang body kit. Tadi diorang dah pasang. So sekarang kita tengah siapkan tinted pula. Kita tengah siapkan tinted. And dekat dalam ni ada siap aircon. So diorang ni orang kata lebih selesa lah kalau nak buat kerja. Alright, so this one is a Form M Pro. Okay bro. So this one orang kata inilah tempat untuk kita pasang all the accessories. Okay, so lebih selesa. This one biar diorang buat kerja, and then kereta korang kita takkan bawa keluar. Korang datang just ambil kereta sahaja. So itu saja sharing untuk hari ni. So kalau korang nak beli kereta Mitsubishi, korang boleh datang dekat Mitsubishi Kajang ataupun our branch ada satu lagi dekat Mitsubishi Kota Damansara. Hopefully benda ni one of the thing lah yang kita boleh share, yang kereta korang kita takkan bawa keluar. So lebih selamat, lebih yakin, dan korang just datang ambil kereta sahaja. So itu saja sharing for today. Thank you so much. Haizat San. Assalamualaikum. Bye bye.